Overall engine je dah lebih 50k. Ramai tanya R8 aku ni, mana lama menghilang. Sebab last time aku baru sempat buat satu video je dengan R8 aku ni. Adian siap cakap Z ada kereta, kau tak ada kereta ke? Bukan tak ada, tapi macam ni lah. Duduk kat hospital, dah lebih 6 bulan dah duduk kat hospital. Ni lah dia, hospital dia. Yang kata Z tunjuk kereta tu, alah, cakap kereta Mustang MLM dia tu. Entah engine EcoBoost ke 5.0 pun tak tahulah. Lepas tu beri nak tunjuk kereta Mustang MLM dia tu. So kisah kereta ni dah beli lama dah. Tapi itulah, restore semua engine je lah. Kereta tua kan. Lepas dah tukar satu, Pomen call pula. Kena tukar itulah, kena tukar inilah. Macam-macam. Lepas satu. Tu yang jadi 6 bulan tu dekat dalam hospital ni. Kalau R8 aku ni pun 6 bulan kat sini. Yang passion-passion lain ni aku tak tahulah berapa lama dekat dalam ni. Engine dah buat V8 stage 2. Sekejap. Tapi itulah, kereta dah lama sangat dekat bengkel. Speaker pun, aduh, nak kena tukar. Ini rap pun dah kena tukar dah ni. Nak handsome juga macam passion-passion lain ni kan. Dekat mana aku nak tukar R8 aku ni bagi handsome sikit Kenapa korang jarang nampak R8 tua aku ni? Sebab dekat si tua ni pun dah berapa banyak dah aku habis. Overall engine je dah lebih 50k. Belum masuk barang-barang kecil yang lain lagi. Tapi tak apalah, ni aku close all position ni, cover dah semua bil aku. Pada owner-owner passion yang dah ada lama dekat dalam hospital ni, bawa-bawa lah kutip. Aku dah kutip aku punya. Orang jangan lupa kutip orang punya. Aku baru settle main golf ni tadi. Datang sini naik Grab, semata-mata nak pick up kereta aku yang dah lama dekat dalam hospital ni. Kalau kau pun nak cover live kau juga, macam mana aku cover live expenses aku yang korang tengok tadi, kau tekan je link kat bio, kau tekan 3 titik kat atas, kau tekan open browser. Assalamualaikum. Ni aku belanja kat kau. Lama tak dengar orang tua ni bersuara. Belanja sikit So aku rasa next project aku rap, rim, speaker. Mana aku nak cari tempat yang boleh buat rap lawa-lawa untuk R8 aku ni. Apa project lah.